Pemecatan itu merupakan satu detik yang amat sukar bagi saya untuk Sebelum pemecatan tu, ada ramai yang dan saya juga berkongsi analisa ini yang menyatakan bahawa Anwar is a brilliant campaigner. Sebagai seorang ahli politik, kelebihan dia lebih kepada uh, oratory skill, penghujahan awam, uh, karisma di atas pentas dan sebagainya. Dan ramai yang kata sebenarnya yang buat penyusunan organisasi yang kemas ni, termasuklah waktu di dalam kerajaan dan selepas penubuhan Parti Keadilan dan sebagainya adalah Datuk Sri. You were the organizer behind the scene. Adakah itu benar that Anwar frontman di luar sana, dia tak berapa suka kerja-kerja pentadbiran ni, dan Datuk Sri yang boleh dikatakan nerd di belakang scene yang menyusun semua benda? ya, mereka memanggil saya gatekeeper ketika itu. But the point is, memang betul dia seorang yang penghujahan awam yang baik, oratory skillnya cukup hebat, tetapi dia punya substance tu terlalu shallow bagi saya lah. Sebab itu kita memerlukan satu pasukan ketika itu untuk membantu beliau. Dan dia bukan seperti Dr. Mahathir yang very detail, very meticulous, sehingga kan saya ingat ketika nak bina KLIA pun dia micromanage.